Allah Muhammad. Saya sambung lagi. Pasal tu dalam surah Al-Maidah ayat 3, dia kata al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan pada hari ini telah kusempurnakan agamaku padamu dan telah kucukup nikmat padamu dan telah kuredai Islam agamamu. Jadi awal dia ma'rifatullah, awal agama tu mengenal Allah. Jadi dikenal Allah melalui Islam. Islam tu ada alif sin lam mim. Allah alif sin tu salamun, lam tu la ilaha illallah, mim tu Muhammad Rasulullah. Jadi bila dah agama yang selamat, Allah dah redai, kita terima Islam agama kita, kita kena pakai ayat-ayat dalam Quran. Firman-firman Allah tu yang mana mengatakan wallahu lakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Kan? Jadi begitu, di situlah perkenalan dia. Kalau tak beriman, tak beragama, nak beragama kena kenal Allah. Awalnya kenal Allah baru boleh beragama. Tak kenal Allah macam mana kata nak beragama? Sembah huruf, sembah nama. Tapi kalau dah kenal Allah, terimalah firman-firman dia, terimalah dia punya Muhammad Rasulullah tu. Kan? Dalam agama tu ada Al-Quran sebagai panduan, ada fiqh, tauhid dan tasawuf tu. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cantik. Allah Muhammad. Cantik. Sebab dia sangkut dekat majazi ni. Dia sangkut dekat situ. Kita sangkut dekat situ, dia tak lepas dekat majazi ni. Pasal tu ada kesyirikan lagi lah. Bermaknanya syirik kofi lah. Syirik yang tak nampak, tak dapat dilihat. Sebab dia pun menyatakan ayat as-salati alal falah. Dia katakan la khalata billah. Dia mengata tapi dia cakap burung kakak tua. Cakap tapi dia tak sedar bahawa la khalata billah tu apa kan. Lepas tu dia baca dah. Lepas tu dia baca dah pula Allahumma rabb hazid da'wati tammah wassalatil qa'imah. Allah yang mensyariatkan seruan azan. Siapa yang mensyariatkan? Siapa yang berbuat? Di situ dah kata Allahumma rabb hazid da'wati tammah wassalatil qa'imah. Allah yang mensyariat keseruan azan. Yang syariat tu ada perbuatan. Siapa yang berbuat? Dan mendirikan solat tu. Dalam doa dia pun dia mengaku, tapi bila berbuat dia rasa dirinya yang berbuat. Itu ibadah yang tak sempurna lah. Ibadah yang ada keakuan lah. Dapat. Allah Muhammad. Nak sajalah dapat. Allah Muhammad. Tak dapat. Tonggak-tonggak aja dah dapat kan? Sama dengan kita kata tadi lah, fawailul musallin lah. Solat dari segi solat yang ada keakuan diri, solat yang mensyirikkan Allah. Bukan solat yang mengesakan